Assalamualaikum guys. Sekarang ni aku baru sampai di Haneda Airport, Tokyo. Tapi sekarang pukul 11 lebih. Aku memang tak plan untuk nak pergi ke bandar terusan sebab aku expect proses dekat immigration tu agak lambat. Tapi sebenarnya dalam sejam macam tu dah settle. So sekarang ni aku akan bermalam dekat airport Haneda ni lah. Sekarang ni kita orang tengah cari tempat untuk tidur. Tadi masa sebelum keluar daripada kapal terbang tu, pilot ada announce yang suhu sekarang dekat sini 5 degree Celsius. Agak sejuk lah. Tapi aku tak expect ada snow pun. So dulu pun actually tahun 2020 kot, sebelum Covid aku nak datang sini solo. Waktu macam ni jugalah, memang tak ada snow. Aku rasa Tokyo memang jarang turun snow kot, aku tak sure. Sekarang ni dah nak dekat pukul 4 pagi, tapi aku tak dapat nak tidur sebab terlampau sejuk dengan cerah dekat airport ni. Daripada tadi aku try tidur tapi tak dapat nak tidur. So sekarang ni aku pusing-pusing kat sini nak cari kedai 24 hours nak beli kopi. Sekarang ni pukul 5 pagi, kita orang akan ambil train yang KQ Line ni untuk pergi ke kita orang punya hotel lah dekat Tokyo Town. Tapi dia punya train ni buka pukul 5.30 pagi. So sekarang ni semua tengah tunggulah. Sekarang ni kita orang tengah lepak dekat McD sebenarnya sebab kita orang tak tahu nak pergi mana. Kita orang nak check pun tak boleh lagi. Jadi kita orang pergi hotel, kita orang drop bag sekejap. Dia punya suhu tu memang sejuk nak mampus. Aku memang tak tahan. Tadi aku nak record sebenarnya masa on the way nak pergi hotel tu, tapi memang aku tak tahan. Aku punya tangan, aku punya telinga semua dah macam kebas gila. So tadi aku daripada KQ Line tu, sebenarnya dia punya station tu agak jauh nak ke hotel tu, lebih kurang dalam 1 km macam tu juga. Bayangkan kita orang menapak daripada tadi tu dekat pukul 6 pagi. Memang sejuk. Daripada station tu nak sampai ke hotel tu, kita orang terpaksa cross banyak gila traffic light. So tadi lepas drop bag tu, kita orang datang sini lah sebab kita orang nak masuk dekat dalam bangunan indoor kan. Sebab bila indoor dia panas sikit. So sekarang ni tengah order coffee dekat McD. So nanti kita orang sambung lah untuk ke next location. First destination kita orang iaitu Sensoji Temple. Aku pernah sampai dah sebelum ni tempat ni. Actually banyak tempat yang aku pergi ni pun ada yang aku dah pernah sampai. Aku just nak bawa Sean pergi sebab dia tak pernah sampai. Kedai-kedai baru je nak buka. Dekat sini banyak orang jual souvenir. Sebab dulu masa aku datang dengan member aku, diorang banyak shopping souvenir kat sini. Sejuk kebas jari.
settle dekat Asakusa. Kita orang akan pergi ke Akihabara pula. Pergi window shopping. Tak tahulah window ke atau shopping terus kan. Tapi ni baru first day sebenarnya. Harap window shopping je lah. Kalau ada berkenan nanti hujung-hujung datang balik. Aku sebenarnya malas nak record sebab sejuk. Aku punya bibir pun cakap pun dah macam tak berapa nak betul. Aku tak tahu ada sale ke apa. Kau tengok diorang ni beratur nak masuk big camera, kedai elektronik. Ramai gila. Dekat belah sana tadi pun ada orang beratur ramai. Aku tak tahu ada apa kat belah sana. Kita orang baru je keluar daripada big camera tadi tu. Tadi aku tengok orang duk beratur nak masuk kan. Aku ingatkan ada benda-benda best ke, ada diskaun ke. Tapi tak ada langsung. Semua benda mahal. Aku rasa beli kat Shopee lagi murah. Lepak kopi lagi sekali. Sejuk kat luar. Aku rasa itinerary hari ni bosan gila. Tak tahu nak pergi mana. First day kan. Aku baral lagi tadi. Malam tadi tak tidur. So ni pun mata merah, ngantuk gila. Sebab tu asyik minum kopi je. Kalau korang peminat anime kan, anime atau manga, korang boleh datang dekat Akihabara ni. Sebab kat sini memang dia macam tempat untuk jual-jual figura-figura anime ni. Banyak. Dekat luar-luar tu pun ada banyak lagi. Sekarang ni kita orang nak ke Yanaka Ginza. Tempat ni first time aku nak pergi, so aku tak tahu apa yang ada kat sini. Cuma aku ada Google, ada macam satu street yang ada jual-jual kat sini. Daripada Akihabara tadi, dia dalam 4 stesen je. Lalu ikut Chiyoda Line. Itu kot nampak pintu gerbang tu. Betul-betul kat situ. Si nak cari souvenir ke, nak cari barang-barang lokal ke, ada banyak lah kat sini. Ini based on apa yang aku tengok dekat Google lah. Sebab kan first time aku datang sini kan. Aku dalam masa yang sama tengah nak cari makan tengah hari ni, tapi tak jumpa kedai halal kat sini. Alah, pendek je, dah sampai ujung dah. Aku ada beli macam potato chips kan. Aku tengok ada influencer ada buat review pasal benda ni. Yang ni. Tapi yang diorang makan tu aku tak tahu kat mana. Tapi ni yang dekat Yanaka Ginza ni lah. Harga dia 700 yen. Tapi rasa dia biasa je weh. Sekarang ni kita orang tengah tunggu turn untuk masuk dekat restoran halal depan ni. Aku lupa apa nama, nanti aku letak nama dekat ni, dekat caption. Daripada tadi lagi kita orang tunggu. Dah lah kat luar ni bapak sejuk gila. Tak dipanggil-panggil lagi. Actually dekat Ueno ni ada banyak je makanan halal, tapi kita orang nak try ramen ni sebab tengok review dia macam bagus. Nanti aku review sedap ke tak, berbaloi ke tak, tunggu lama-lama kat luar ni. Kesejukan weh. Satu hari ni kesejukan. Ni menu kat kedai ni, kalau korang faham lah. So aku nak tunjuk dia punya harga tu. Harga dia mostly 1,000 yen ke atas. So ini yang kita orang order. Yang aku punya ni white ramen, ini soy ramen. Ini aku rasa yang Sean ni.
Tengok banyak masin sini. Aku punya pula. Kita orang dah tak tahu nak tuju ke mana dah. Maybe lepas ni terus balik check in bilik kot. Lepas tu rehatkan bilik lah. Maybe keluar pun keluar untuk dinner je. Dan sambung esok lah. Setakat ni lah, so jumpa esok. Hotel ni actually dia ada banyak branch actually. Dia ada yang branch sebelah airport pun ada. Haneda punya branch. Room tour. Wah, sempit gila bilik. Boleh lah. Tak ada apa yang menarik pun. Itu je lah. Penat dah. Hari ni hari kedua kita orang kat Tokyo. So sekarang ni kita punya destinasi pertama nak pergi ke Tsukiji Market. Nak pergi makan seafood kat sana. So siapa yang tak pernah datang ke Tokyo ni, Tsukiji Market ni dia macam Jagalchi Market dekat Busan. So banyak jual seafood lah. So nanti kita kat sana nak makan snow crab kalau ada lah. Dia ada tu pasti, tapi harga tu kalau murah makan, kalau mahal tengok saja. Cantik sungai kat Jepun. Daun kering pun tak ada. Okay, keluar daripada Tsukiji Station tu korang akan pass by satu tempat ni tau. Aku lupa apa nama, nanti aku letak nama tempat ni. Sebelum ni aku ada masuk dekat dalam aku punya itinerary lah benda ni, tapi aku tengok tak ada apa benda yang menarik pun, so aku keluarkan. So rupanya benda tu dekat sebelah stesen je. So sekarang kita orang dah sampai di Tsukiji Market. So ni belah luar, dia ada belah dalam. Wagyu pun ada. Tapi tak halal lah. Ini sebelah luar, belah jalan raya, nampak tak? Ramai orang weh. Ini awal-awal pun dah ramai. Dia jual sashimi. Saya jalan dulu tengok apa yang best. Wagyu pun banyak. Pengen betul nak makan yang sea urchin tu. Kita orang order makanan daripada kedai ni. Kedai dia ni ada provide halal sauce, sebab dia punya penjual ni pun macam Indian kot. So kita orang order ini unagi rice bowl ni 1400. Lepas tu king crab leg ni kita ambil yang 6000 punya. Lepas tu ada lagi. Ini yang kita orang order. Okay, ni rupa kedai tu. Kalau korang datang, kau tengok je dia punya poster dekat belakang cashier dia tu, atau ni gambar-gambar dekat wall belakang.
Actually ni apa, ada someone recommend dekat TikTok aku tengok. So kalau kau tengok kat botol ni kan, nampak tu Halal Feed and Food. Tu tu lagi jelas. First menu yang kita orang order, yang tadi tu unagi rice tu. Ni scallop panas lagi. Unagi. Tak perlu pakai sos pun dah sedap. So this is the highlight for today. King crab. Oh, first time dalam hidup aku makan benda ni. Aku pernah makan snow crab, tapi king crab tak nak makan. Inilah benda yang aku try semalam tu, yang potato chips tu. Rupa dia macam ni. Harga dia pun sama je, tapi bagi aku biasa-biasa je. Sekarang ni kita orang on the way ke Ginza nak cari barang. Nak cari kawan aku Sean ni, dia nak beli jam dan aku nak cari kasut untuk pickleball. Dari Sukuji Market nak ke Ginza ni boleh jalan kaki je. Jarak dia dalam 800 meter macam tu je. So tak jauh lah. Sekarang ni kita orang kat dalam Ginza 6. Ginza 6 ni dia macam shopping mall yang jual branded punya barang lah. Macam ni Dolce, aku tak tahulah macam ni sebut, Dolce Gabbana. Semua yang branded punya. Kita orang tak ada benda nak cari pun kat sini. So maybe pusing-pusing sekejap je tu keluar. Belakang je daripada Ginza 6 ni korang boleh jumpa ni Uniqlo, the biggest flagship Uniqlo in the world. Kat Japan lah, sebab dia produk Japan kan. Berapa tingkat lah. So kita nak singgah Uniqlo sini kejap, tengok apa ada. Uniqlo ni total RM100. Dia ada total 12 tingkat semua sekali. Memang tinggi gila. Ni ke semua floor yang ada dekat sini lah. Boleh tengok dia punya directory dekat sini. Ada 12. Teman member beli jam. Aku tak tahu macam nak sebut nama brand ni. Tudor Code. Dia adik kepada Rolex. Member dah aim lama. Hari ni baru beli. Sekarang ni aku on the way nak ke Meiji Jingu Temple Shrine. Ikutkan ni, trip kali ni kali ketiga dah aku ke sini. Tapi sebab nak bawa Sean, dia tak pernah pergi, so aku pergi jugalah. Sebab biasanya kalau orang datang Tokyo, orang akan masukkan lah Meiji Jingu Shrine ni dalam itinerary.
So kita tengok apa yang menarik. Yang best ni pasal temple ni sebab dia dekat dalam hutan. Kau kena masuk hutan menapak jauh juga sebenarnya. Nak masuk sini tak payah bayar, free je. Tapi dia punya menapak tu agak jauh lah bagi aku daripada gate masuk ni kan. Ini daripada gate ni, daripada train station tu pun dah jauh. Bayangkan nak pergi masuk dalam lagi. So kalau korang nak datang sini, aku carankan korang datang awal lah supaya korang masih larat untuk berjalan jauh. Sekarang tak sejuk sangat, so aku dah buka dah jaket ni. Kalau kau nak datang Japan kan, atau kau nak pergi mana-mana tempat during winter, aku carankan kau beli je apa ni, fleece daripada Decathlon ni. Actually agak selesa dan dia apa, warm. Aku dah berpeluh dekat dalam ni. Untuk vlog Japan ni aku memang banyak benda aku tak record sebabnya dia sejuk sangat. Aku nak keluarkan apa, kamera ni pun aku rasa malas. Sebab tu dia macam pendek-pendek je. Sampai juga akhirnya. Oh, ni tempat dia orang sembahyang. Dia tak boleh masuk pun kat sana. Sepatutnya ni lunch tapi dah pukul 4 baru nak makan. Sekarang ni aku dekat rooftop untuk Shibuya Sky. Nak naik sini kena bayar tak silap RM87 kot. Aku beli dekat Klook. View dekat atas memang cantik lah, boleh nampak seluruh bandar Tokyo. Tapi nak ambil gambar serabut sikit sebab ramai orang. Dia paling cantik dekat belakang sana tu sebab dia facing Tokyo Tower. Tapi ramai nak mampus. Yalah sejuk, so aku pusing-pusing je lah kat atas ni.
Cari makanan untuk dinner. Kebab Chef. Tak jauh daripada Shibuya Crossing tu. Kebab 900 yen. Tamat dah untuk apa? Untuk hari ni. Kita sampai esok pula. Kepenatan.